Seterusnya, apakah ini tadi kita dah bincang berkenaan Islamic Finance, bank account dan sebagainya. Seterusnya, Islamic Finance kewangan Islam berkaitan dengan takaful. Takaful, Ya, takaful. Jadi, apakah kelebihan takaful ataupun perbezaan takaful berbanding insurans? Okey. Silakan Cik Yani. Okey. Takaful dan insurans. Pada asalnya bila takaful mula-mula diperkenalkan, of course dia adalah daripada insurans. Bila kewangan Islam berkembang, terdapat keperluan untuk diadakan sistem perlindungan takaful, maksudnya insurans lah. Dulu kita sebut Islamic Insurance, itu mula-mula dulu. Tapi bila dah berkembang, barulah pakar-pakar syariah ni memperkenalkan okey takaful untuk ganti Islamic Insurance. Okey, jadi bezanya adalah sama juga kontrak. Kalau insurans, kontrak yang diguna adalah kontrak jual beli. Kalau dari segi keterlibatan pelaburan tersebut, boleh Cik Yani bezaan? Sama juga. Ya. Okey. Saya cerita dulu dari segi kontrak yang diguna. Untuk insurans yang digunakan adalah kontrak jual beli. Jual beli apa? Jual beli risiko. Bila kita ambil contoh, kita ambil produk motor vehicle insurance untuk motor, untuk kereta. Dari segi insurans konvensional. Kita ambil insurans. Kontrak yang diguna adalah kita menjual risiko yang kita terdedah, sama ada bila kita ada motor kita terlibat dengan kemalangan atau motor rosak disebabkan kemalangan dan lain-lain, dicuri. Risiko yang kita terdedah kita jual kepada syarikat insurans. Jadi itu transaksinya transaksi jual beli. Jual beli risiko. Tetapi kalau takaful, kontrak yang diguna pakai adalah kontrak tabaruk, kontrak donation. Maksudnya kita tidak menjual risiko. Sama juga motor vehicle takaful, sama juga risiko pun ada juga, tapi kita tidak jual risiko kepada syarikat insurans, syarikat takaful. Dalam takaful kita kongsi risiko yang kita ada itu bersama dengan peserta-peserta lain dalam skim tersebut. Dia skim perlindungan. Jadi bila sebab dia elemen utama yang menyebabkan dalam insurans yang tak patuh syariah adalah gharar. Sebab bila kita kata kita menjual beli risiko, kata kalau dalam syariah dia ada syarat-syarat tertentu untuk kontrak jual beli itu patuh syariah. Contoh, kalau kita jual handphone, jual beli handphone, barang yang nak dijual tu jelas. Kita boleh tengok, boleh test, boleh rasa spesifikasi dia. Itu antara syarat-syarat transaksi jual beli yang patuh syariah. Ada pembeli, ada penjual, ada akad. Tetapi kalau barang yang nak dijual beli itu contoh risiko, kita boleh pegang, kita boleh nampak. Itu gharar, ketidakpastian. Jadi kalau takaful menggunakan kontrak yang sama, dia pun jadi tak patuh syariah. Sebab tu takaful menggunakan kontrak tabaruk. Maksudnya kita kongsi risiko bersama-sama dengan peserta yang lain. Kita tidak kongsi risiko dengan syarikat takaful. Itu perbezaan yang utama takawul. Dari segi pelaburan tadi, balik kepada pelaburan tadi. Tadi yang pertama ialah jual beli risiko dan kongsi risiko. Itu jual risiko tidak dibenarkan dari perspektif Islam. Betul, sebab transaksi syarat-syarat itu tidak memenuhi keperluan syariah dalam transaksi jual beli. Sedangkan Islamik ataupun takaful Islam atau insurans Islam dan takaful ialah berkongsi risiko. Kongsi risiko di kalangan peserta. Itu dibenarkan. Okey, balik kepada pelaburan tadi. Kalau dalam insurans, of course syarikat insurans juga melaburkan yang duit yang kita bayar tadi. Tetapi pelaburan yang mereka buat itu adalah pelaburan dalam yang tak patuh syariah. Tetapi kalau takaful, mereka juga buat pelaburan, tetapi pelaburan itu mesti dalam kaunter yang patuh syariah. Syarikat-syarikat takaful tidak boleh membuat pelaburan dalam mana-mana pelaburan yang tak patuh syariah. Itulah perbezaan pelaburan. Yang Maisi tadi, judi itu
apa ni, dia lebih kurang sama dengan insurans. Maksudnya kalau kita ambil contoh fire takaful, fire insurance, kita ambil untuk 1 juta untuk rumah. Kalau yang rosak adalah bahagian rumah, bahagian dapur, okay, 30,000 je. So kita tak boleh claim 1 juta bila kita yang rosak hanya 30,000 bila kita, tapi kita claim 1 juta, dia jadi judi lah, maisir lah. Jadi sama jugalah insurannya. Jadi judinya adalah di situlah, maksudnya bila kita claim tu kita hanya akan dapat berapa yang the actual cost yang kita rugi lah. Okay, terima kasih Cik Yani berkenaan dengan itu lebih kepada signifikannya perbezaan di antara insurans dan juga takaful. Di mana kalau kita lihat tadi, insurans dia tidak mengambil kira perkara-perkara yang dilarang ataupun yang dibenarkan menurut syariah ataupun patuh syariah. Sedangkan takaful dia mengambil kira dan menitik beratkan perkara yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. Antaranya yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan ialah jual beli risiko. Konvensional membenarkan. Takaful tidak membenarkan, tapi sebaliknya mengganti dengan berkongsi risiko ataupun tabarruk di antara peserta-peserta yang terlibat dengan takaful. Dan yang kedua ialah berkenaan pelaburan ataupun hasil yang diperolehi daripada sumbangan ahli-ahli yang terlibat dengan insurans dan takaful tu di channel ataupun disalurkan ke mana? Sama ada dilaburkan di tempat yang patuh syariah ataupun yang tidak patuh syariah. Konvensional dia tak mengambil kira yang patuh dan tak patuh. Sedangkan yang Islamic takaful tu, insurans, dia mesti mengambil kira yang patuh syariah untuk melaburkan duit yang diperolehi daripada kontribusi ataupun contribution, kontribusi daripada peserta-peserta takaful. Dan jadi itu adalah berkenaan dengan perbezaan utama antara takaful dan insurans.